The first thing soalan aku nak tanya, kita orang peminat Kuching City FC dah beli tiket ke stadium SSI sih. Membawa aura perjuangan rakyat Sarawak yang mahu mencipta sejarah tersendiri pada malam ini. So, benda tu yang kita tunggu-tunggu. The first time Kuching City dapat join Piala Sumbangsih. Yes, bukan sesuatu yang mudah untuk pergi ke Piala Sumbangsih. Kita tahu. And this is the first time. Aku harap, mungkin aku sangat-sangat harap tu adalah titik kepada untuk mecah rekod dak JDT. Yalah, JDT kini tu mengikut rekodnya 109 match tanpa kalah. Harap kita boleh kalahkan JDT lah. Yalah, on paper nak dipadah. Di segi player tu, JDT kita tahu playernya memang lebih baik lah berbanding dengan Kuching City FC. Tapi anything can happen in this world nak. Ni tahu tiba-tiba angin betul, Ramadan boleh score, defend kita kacak, midfield kita pandai hidup, keeper kita pandai cun. Kita sih tahu benda ya, harap-harap memang menjadilah. So, game Kuching City FC lawan JDT main dekat SSI, dekat JB akan bermula pada 21 Ogos malam ya. Dan aku jamin ramai dah sabar. Ada yang dah fly hari tu, ada yang akan flight pagi esok, ada yang akan flight tengah hari esok. Asyik kisahlah, ada yang datang daripada yang memang dah duduk di Semenanjung nun, dah lama menetap di sini nun. So, siapa-siapa orang Sarawak ataupun peminat bola sepak Kuching City FC yang berdekatan, yang berkemampuan, jom kita rami-rami penuhkan stadium SSI. Kita duduk, layan bola sepak, kita nanggah game dan harap Kuching menang pula. Dan aku sempatlah nanggah beberapa berita tentang Kuching City FC di mana ada beberapa orang pemain yang dipadah nyempun poin is 5 tonggak penting. Aku pun nervous lah. Sikanlah pemain yang di loan sepak main. Sebab ada kenyataan sebelum tu JDT ada masalah dengan pemain-pemain loan sedak. Boleh je Kuching nak turunkan pemain loan. Yalah, for the record, kita pernah lah menang ke atas JDT. Game yang lepas pun, final Piala Malaysia, kita kalah. Boleh dikatakan agak teruk sebab walaupun first half kita memang nampak macam ada harapan, walaupun banyak miss penalty, ada miss depan gol. And then tiba-tiba keajaiban daripada JDT, Arif Aiman masuk. Memang masuknya Arif Aiman ya, seolah-olah mengubah 100% game JDT. Aku pun macam, power saya Arif Aiman tu. Sebab yalah, kita tahu pemain lokal Malaysia dengan pemain import, kita tahu macam ni gapnya pemain import tu. Tapi Arif Aiman ni tunjukkan bahawa kualiti pemain lokal tu bukan sesuatu yang kita boleh pandang rendah. And kini tu masih belum lagi kita jumpa pemain yang sama taraf dengan Arif Aiman. Aku rasa belum ada lagi. Mungkin akan ada lah sebab kita dah nanggah sistem bola sepak kita ni tu, akademi pun dah banyak. Di Kuching pun dah nampak sidak pola pembangunan and so on, banyak lah. Siap ada liga, Petronas bola liga untuk bawah 12 tahun, bawah 14 tahun, bawah 16 tahun. Bagus. Ia adalah salah satu orang kata apa, pembuka kepada penaja-penaja lain. Mungkin waktu tu mungkin Petronas, mungkin next kita boleh nanggah Piala Coca-Cola contohlah, ataupun next Piala Vico, ataupun Piala Lia Sport Center untuk pembangunan. Kita dapat nanggah once ada pioneer. Okay, pioneer. Yang pola game development tu, mungkin the next akan ada lagi. Cik mustahil. Sebab yalah, nak kita cerita tentang our own product dekat Sarawak tu mungkin agak limited. Nak dibandingkan dengan pemain-pemain yang berada di Semenanjung. Sebab kita tahu macam ni kualitinya nak. And aku harap sangat untuk game Kuching lawan JDT, harap Kuching menang lah. Berbalik kepada statement yang sebelum tu, aku padah tentang game di Larkin ya. And Kuching pun dah keluarkan sidak pun statement official. CEO dah keluarkan official statement dekat Facebook Kuching City FC bahawasanya ayatnya yang dah Kuching tahulah kebimbangan kalangan penyokong berhubung dengan penamaan stadium Larkin tu sebagai home AFC Champions League 2.
Tapi nya menjelaskan, nya dinamakan sebagai gelanggang alternatif untuk keperluan persediaan kelab bagi memastikan penyertaannya valid lah, si terjejas. So yang paling penting dalam jadual tu, Kuching City dijadualkan beraksi dalaman sendiri pada 15 Oktober 2026 dan perkara ini mengukuhkan keyakinan kami bahawa Stadium Tahir Arifin akan bersedia sebagai gelanggang home untuk Kuching City FC sepanjang kempen AFC Champion League 2. So statement pun dah keluar, jangan risau kita orang peminat Kuching City FC. Kita banyak-banyak doa, dan yang paling penting bukan doa untuk tim Kuching je. Kita doa semoga orang yang menyelenggara renovation dia laju-laju sikit pula sempat. Tapi laju-laju jangan cincai-cincai lah. Kita mesti home kita kacak lah, stadium kita kacak. Ni tahu saya ada masalah jamban si berai. Ya masalah ya kosong memang. Si tahu lah. So benda tu lah ya. Bila dah keluar statement official tu lega lah sikit kita nak. So jangan risau peminat Kuching City FC, kita banyak-banyakkan berdoa semoga kita dapat main ACL 2 tu dekat Kuching. Baru Indo. Minggu lepas kita datangkan hujan lebat, ingat dah berhenti, dah jerebu 2 hari. Untuk hari tu makin teruk jerebu. So untuk kita orang yang berada di Kuching, tolong stay safe, banyakkan minum air, pastikan menghirup udara yang segar, kurangkan aktiviti-aktiviti luar. Dan mun kita orang kurang minum air, si tahu sini nak beli air, kita orang boleh langgan LG Subscribe water filter yang terbaru daripada LG. Bulanannya bermula daripada RM21 je. RM21 saja. Kita orang boleh menikmati air yang dah ditapis dan segar, ada air sejuk, air panas, air suam, pola susu anak, and semuanya ada. LG Subscribe bukan je jual water filter, tapi tidak pun ada air purifier di mana harganya bermula daripada RM25 dan kita orang boleh menghirup udara segar di rumah. So jangan lupa, mau nak tanya apa-apa tentang LG Subscribe, boleh DM nombor di bawah supaya kita orang boleh dapat minum air yang banyak, hirup udara yang segar untuk jaga kesihatan kita orang.